Dulu, setiap kali ibu panggil, aku datang dengan senyuman. Tapi sejak kebelakangan ini, panggilannya semakin lemah. Aku mula faham. Ibu makin sakit. Malam itu, ibu semakin lemah. Nafasnya pendek-pendek. Aku genggam tangannya erat. Ibu, kita ke hospital, ya? Ibu hanya tersenyum, angguk perlahan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku bangun. Masak bubur, kemas beg sekolah, lalu ke hospital. Ibu, sarapan dah siap. Ibu senyum, walau wajahnya makin cengkung. Kamu semakin lambat, semakin hilang fokus. Apa yang berlaku dengan kamu? Cikgu merenung tajam. Aku diam. Aku tak tahu bagaimana mahu menjawab. Cikgu, saya bukan sengaja. Setiap pagi, saya ke hospital dulu. Ibu saya bertarung dengan kanser. Hari ini aku bawa makanan lagi, tapi katil itu kosong. Ibu tak ada di situ. Nes berdiri di tepi, wajahnya penuh simpati. Aku sudah terlambat. Hari ini aku ke hospital bukan untuk menghantar makanan, tapi untuk ucap selamat tinggal. Aku faham sekarang. Hargai mereka selagi masih ada. Sebab bila mereka pergi, tak ada lagi peluang kedua. Subhanallah.